Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tolong bagi ruang kat ruang. Kat ruang. Kita nak buat senaman aerobik tu. Okay. Assalamualaikum, hai. Saya Kelas Naufal. So hari ni kita pergi ke Bukit Panorama, Pahang bersama Rizlan dan rakan-rakan. So kita akan banyak lagi video bukit ataupun gunung di Pahang disebabkan kita dah jaga Pahang. Bukit Panorama ni awal lagi ada tangga. Kita tengok apa lagi trail dia depan ni. Let's go. Pagi-pagi fly dia. Kita lupa ada tangga. Siapa dah semangat ni? Hai. Semut berkawat satu. Ya, ada kabus lah. Kau nampak kabus tak? It's all about pernafasan je. So pernafasan. Kalau nafas kau boleh kontrol, InsyaAllah tak rasa penat sangat. Okey, lalu. Okay. Pening ke? Aku tak pandang. Kau sini mas. Kelas, kau sini. Aku dokumentari. Maksud jelas sekali. Kita dah nampak ke tak? Enggak. Sini takut kedip, takut sampai nampak. Tapi awak ni kena ke depan. Mana kena ke depan? Sekarang boleh jenis tu. Boleh? Tak kira lah. Okay, nampak semua. Comel kok. Comel? Okay guys, are you ready guys? Okay, angkat cengkit sikit. Okay. Okay, joget sikit. Okay, let's go. Kelakar hari ni guys. Let's go. Buka lagu pocong-pocong. Masuk technical punya route. Tangga tadi, sekarang ni kita off-road. As now, okay je. Let's go. Tengok guys, ada cakap kabus kan. So we hope untuk dapat awang kapet lagi. Let's go lah. Semoga dapat lah. Biasa Panorama memang dapat pun. Tapi dia ikut nasib kadang-kadang. Sedih lagi pula. Okay, jom. Nampak barang? Ada kabus aku tiup. Let's go. Okay, sekarang ni pukul 6.29. Kita dah nampak ura-ura. Ura apa Ura-ura jalan dah untuk mencapai tangga kejayaan Tangga ni dia mengah sikit lah guys. Kalau bandingkan dengan off-road, tangga ni dia mengah sikit. Berani pula. Kau sangat lama ni. So kita teruskan. Bulu apa? Okay, view sekarang 6.30. Cantik ni. Tengok kat atas. Lalu ni antara viewpoint untuk kita. Sekarang ni pukul 6.32. Okay, jom. Aku harap dekat YouTube dia punya quality dia. Pukul 6.35 selepas checkpoint tadi. Dia korang dengar macam hardcore kan. Tapi okay, cantik je. Kita dah tak payah pakai lampu dah. Nampak dah.
Tapi korang pergi tu jalan tutup kan? Lepas tu korang pergi sana atau balik naik atas? Kita orang pergi dua puncak yang dekat apa? Ayolah, lepas tu pergi DC tu. Patah balik lah. Oh, tunggu kat DC. Nampak best. Ui, tengok tu guys. Kita dah sampai dengan Ada lautan di tengah-tengah sana. Laluan kanan. kanan dah tak ada kanan kiri. Ya, aku nama korang. Tak macam 4 orang ke? Hai. Oh. Main Rin. 1, 2, 3. Mereka. 喂，那个不是吗？你到了。 Ini kira sampai ke ni? Belum. Mana? Kurang 2 minit je. Okey. Kau bisa nak lihat boleh? Dah ya. Dah pun selesai solat lah guys. Let's go. Uyuh tengok tu orang kapek. Jom. Cantik. Okay, go. Let's go. 来。原来这里不是最终目的。有一些跟那个10多年前不同啊，整个感觉。哇，还很好看哦！对的，就是这个 view。Okay guys, sebegitu saja kita punya hiking di Bukit Panorama. So aku review track dia. Tangga off-road, tangga mengah kalau tangga mengah. Kalau off-road santai meluncur saja guys. Lepas tu aku rasa aku kena membelakangi view yang lawa. Baru view aku naik. Apa? View off-road. So rate dia dengan ketinggian macam ni dapat view macam ni kira baik lah. Sebab ketinggian dia pendek je tapi view dia lawa. So 8/10. Let's go. Ciao.
Video kau. Tak apa lah. Aku okey je bro. Yelah tu, padahal jalan dah. Okey semua okey. Okey, masuk konten. Hilang ke? Orang enggak hilang. Guys, bateri habis lah guys. So sampai sini saja YouTube kita. Kita jumpa lagi di video akan datang kalau bateri ada lagi. Ciao. Okay guys, sudah berakhir ekspedisi pencarian belakangan yang berikut kita pada hari ni. So kita tahu lagi makan aku tahu aku ikut video tak, tapi itu sajalah untuk Bukit Panorama kita. Jumpa lagi di video akan datang. Mana guys? 1, 2, 3. Semoga korang baik lah. Ciao. Shut up. Rizlan. JKTV. Hah? Mana? Mana JKTV? Mana?